Mana kawan dengan budak-budak dah keluar? Dia cakap dia rindu kau. Aslah ni kalau kau nak tahu lah. Dia je ni ego. Macam mana live korang bila korang dah berpisah sekejap ni. Tapi kalau dengan Aslah, percayalah. Hari-hari macam ni. Di sana tiada jagung cheese kah? Aku tak jumpa. Sabah banyak jagung cheese. Biasa Foodfest ada tak jagung cheese? Ada. Jagung cheese tarik. Sekarang tengah ada Foodfest dekat Setia Alam tak silap aku. Ya, pergilah. Ada tu jagung cheese tarik apa semua. Yes. Aslah. Ya. Nantilah aku post Apa? video ni reaction mama aku hadiah kau. Oh, tapi kau buat tak? Kau buat lah video reaction? Belum lagi. Tadi kan baru sampai semalam di rumah pula ada. Kan baru-baru kan kita orang event. Oh, yelah. Jadi baru sampai rumah tadi. Di rumah pula tiada lain. Jadi macam yang nantilah Kak Rai malam ni mungkin. Okay, jangan lupa buat. Esok Ramai ni yang menanti. Esok kau shoot konten. Esok tak tahu lagi. Sebab aku lepas ni mungkin akan start projek baru aku kot. Apa projek mu? Ya aku cakap hari tu. Kak Rai. Oh yang anu tu masuk mana-mana. Masuk mana-mana? Tak, masuk projek baru. Kenapa kau buat kau buat rumah kah? Apalah, rumah pula. Jadi projek baru apa? Projek barulah. Akan terus bagi tahu kau. Alah, yang hari tu. Yang aku tanya pendapat kau nak patut ke tak patut. Kata kau cakap pergi sajalah. Pengalaman. Lupa, cepatnya aku lupa, ya Allah. Lepas tu kamu lupakan. Nampak sangat aku ni tak penting. Tidak, tak tahu lah, lupa. Sudahlah, tak apalah. Sekejap macam ingat sudah. Oh, itu. Apa itu? Siapa yang dapat train ni? Aku ke? Kau lah dapat. Thank you, Dali. Takkan aku yang dapat. Okay, ya, pergilah bocah Aslah. Di dalam bulan ni dengan bulan depan lah. Apa? Projek tu. Di dalam bulan ni dengan bulan depan sebab dia macam long term sikit. So nanti tailor sementara batch 2 masuk kan, mungkin aku dah tak dapat dah. Aku rasa aku dah tak dapat dah tailor sementara. Sebab aku dah dapat kau kan. So untuk batch kedua ni Abang Alif akan fokus dekat orang yang tak dapat lagi. Macam Rina, Una, Sher, Mira, Sofi yang tak dapat tailor sementara lagi. Jadi adakah Asri akan comeback? Tak. Aku rasa tak sebab kan aku habis cakap
untuk batch 2 ni dia akan fokus dekat orang yang tak dapat lagi. Masa hari tu, masa aku dapat bela sementara, Aiman dapat. So mungkin batch kedua ni yang akan dapat Irfan, Harry yang macam tu. Mungkin lah. Ni apa benda pula ni, budak dah keluar ni. Budak keluar tim keluar lah. Aku mana kawan dengan budak-budak dah keluar. Tak ada orang cakap Syami minta invite. Tolong jangan Asus nak ambil crowd Milo ni. Sumpah jangan. Tak weh, ya Allah. Tak adanya. Tolong lah. Tak adanya ambil crowd Milo. Crowd kita ada 50 orang ni. Kalau ambil betul-betul habis ni. Dos. Alhamdulillah. Apa? Makin muda lah pindah Sabah. Mana ada. Asal lah video. Daus. Ni Asla tadi aku masuk live dia. Dia cakap dia rindu kau. Dia selalu puji-puji aku dalam live dia. Tapi dia Asla ni kalau kau nak tahu lah, dia je ni ego. Aku kenal lagi je sebab dulu kita pernah jumpa dekat Tinder je. Dan benda buat kat Tinder, dia je ni ego. Dia nak kenal tapi dia malu-malu. Buruk lah. Rupanya Aslan ni pemain Tinder. Bukan nak kata apalah, cuma Syami adalah dalam close friend aku. Tahu je lah apa yang Aslah buat. Ladies ni tahulah Aslah buat apa. Oh, sama macam Aina rupanya Aslan ni. Aslah biasa je. Aslah. Tapi Aslah, ya Allah, the real pemurah rezeki lah Aslah ni. Apa? Kenapa? Aslah memang jenis pemurah. Kan Daus kan dapat Pandora kan. Daus baru dapat Pandora. Baru dapat Pandora. Dulu masa dengan Harry, macam-macam Harry dapat. Minyak kereta memanjang free je. Harry tu sampai sekarang kan ada subsidi sekarang minyak kan. Daripada dengan Aslah dulu subsidi, asyik Aslah je yang bayar. Teruk betul dengan Harry tu. Tak minat sangat Bang Harry tu. Mana ada. Sekarang jet muka tak ada apa-apa. Oh, Aslah kau memang macam tu tukang ongkos. Aslah macam tu. Dia bukanlah, Aslah ni kadang orang pijak kepala dia. Aslah pemurah lah senang cakap. Itulah. Korang dua ni macam mana sekarang? Macam bapak tanya ni Ana. Macam mana live korang bila korang dah berpisah sekejap ni? So far sekarang ni aku target Syami lah. Sumpah lah Nya. Aku mesti target Syami lah sebab dia macam Sumpah lah Nya. aku macam nak grab cloud pula. Sumpah lah Nya. Milo tu kan, from Milo 50 orang tu. Aku macam nak semua. Serius. Sumpah dulu aku tak nak Aslah sebab Aslah punya view 50k sehari. Sekarang nak dua-dua. Okey lah tu Aslah, Syami, Asmi. Tapi kalau dengan Syami aku nak yang Islami sikit, Syalah. Tak lah. Janji dengan vibe aku macam Islami. Janji. Okay. Alright, Syami dengan Melo je yang Syami rambut ke belakang macam ni. Tapi kalau dengan Aslah, percayalah hari-hari macam ni. Wow, segak ni. Itu lukisan Habis tu kau nak cakap lukisan pun filter lah. Serabut sangat hidup.